Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjalanan untuk farm. Ni kita tunjuk lagi madu kelulut yang masih lagi dalam kerosor madu. Tadi kita tunjuk biblik kan. Jom kita tengok madu. Ni dia. Tengok. Nampak kan? Tu. Ni madu madu kelulut hitam tu. Ni biblik. Ni biblik. Madu kelulut rasa masa-masa manis. Okey, dia sedikit cair. Dia tak sama macam madu apis mellifera ke apa ke. Dia sedikit cair. Dia lebih kurang sama macam madu lebah dosata. Okey, kelulut ni adalah spesies lebah juga. Cuma dia stingless bee. Mana dia seekor lebah ataupun putunan lebah yang tak ada bisa. Dia lain daripada lebah dosata dan lebah apis. Lebah apis mellifera lah. Yang selalu orang buat ternakan tu. Dosata yang orang selalu panjat pokok tualang tu, pokok tinggi tu madu tualang. Okey, itu saja pesan saya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan share.